إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini akan bersama kita dengan majlis ilmu kita bersangkutan dengan akidah kita, dikatakan akidah as-salafus salih. Alhamdulillah, insya-Allah taala kita akan baca kitab para ulama kita, tulis taruh bagi orang-orang Jawi kita, sama ada Indonesia, Malaysia, Patani ataupun kita kata Thailand, sebuah kitab yang dengan bahasa Melayu yang dikarya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang nama kitab dia hanya perisai bagi sekalian mukallaf. InsyaAllah ta'ala kita akan baca kitab ni, ambil faedah bersama dalam akidah. Maka kitab perisai ni kita sedia ada di kedai jual, boleh dikatakan ada setiap tempat lah. Lebih-lebih lagi di Malaysia agak banyak lah kitab ni sebar, hingga dengan bahasa Melayu pun dia terjemah pula pada bahasa Rumi pula. Di kalangan dia tu banyaklah guru-guru dia tu mengajar. Walau bagaimanapun tempat kita ni boleh jadi hak secara alat canggih ni tak ada jumpa lagi lah bagi ahli ilmu baca kitab perisai daripada awal hingga akhir. Alhamdulillah, saya sendiri pernah baca dah beberapa puluh tahun dulu kitab perisai ni, semasa lama mari dah lah, lebih kurang 20 tahun lepas dah. InsyaAllah ta'ala akan bermula pula daripada awal kita insyaAllah hingga akhir kita insyaAllah, kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Dia permulaan kitab kita ni jawab nama perisai bagi sekalian mukallaf, makna penepih lah. Perisai ni kalau kita kira orang perai ke alat penepih dia lah. Penepih pedal, daripada pedal sama ada baju rata ataupun penepih itu sendiri. Maka perisai bagi sekalian mukallaf ni penepih bagi semua mukallaf ni daripada jatuh dalam api neraka. Itu maksud mudah-mudah katanya. Alat penepih daripada api neraka. Ini dah kita ayat buat ni. Simpulan iman atas muzahak salaf. Ni ayat kata dalam kitab dia ni ayat sakut pak dengan beriman ni atas muzahak salaf. Jadi munasabah lah dengan masjid kita ni masjid salafi, maka kita gunalah kitab dia ni dia sebagai akidah salafus salih. Tu dia apa aku kata atas muzahak salaf. Maka kita masjid salafi ni kita akan baca kitab dia insya-Allah taala. Meskipun akan dia akan simpulan iman atas muzahak salaf ni oleh al-alim al-allamah, ialah dia katanya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili. Dia salah seorang ulama, dia katanya khadimu talabatil ilmi syarif bil haramil makki. Orang hidup khidmat bagi pelajar-pelajar ilmu, dia kata yang mulia di Makkahul Mukarramah, tanah haram Mekah lah. Ayat katanya dia ni adalah seorang guru duk mengajar di Masjid Mekah. Dia ni adalah boleh dikatakan orang petani pun boleh kata dia, kerana salah seorang isteri dia ni adalah orang petani kita. Itu maknanya. Dia kata sini jatuh tambihun, ini satu jagaan, kesedaran dihantarkan di atas akan al-aqidah as-salafiyah. Yang main ayat sini kata dia nak kecek tentang masalah akidah as-salafiyah. Bagi At-Tahawi, Imam At-Tahawi ni ulama yang berada dalam kurun salah lah dia ni, dan mengiringi akan dia oleh terjemuhnya. Dia katanya maka syarahnya
Maka dia pun terjemuhlah dalam kitab ulama salah Imam At-Tahawi ni. Lepas tu dia pula dia kata dia terjemuh, maka dia syarah. Maka dia taklah nama kitab ni adalah perisai ataupun simpulan iman atau muzak salah. Ni jadi dia royak ni kita pun aku kata semati dah. Tu mana tobok yang kedua yang kita dah baca ni. Kemudian pada seterusnya kata laginya pengarang bagi matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tak kala nak syarah perkataan ulama hak kecek bersakut dengan akidah ni, ia royak sebagai tua kitab adalah pengarang kitab matan Tahawiyah ni, iaitu ikutan yang sangat besar, yang sangat alim. Orang dah ikut dia lah, dia ni orang masuk sangat alim. Lagi yang hafiz, lagi dia nak orang hafal. Mana orang hafal hadis, hafal Quran lah. Ulama dulu masya-Allah lah Quran dia ingat lah dada lah. Hadis-hadis pun kadang dia ingat semua hadis tu. Tu dia. Nama dia Abu Ja'far. Bapa bagi Ja'far, Ahmad bin Muhammad Ibn Salamah Al-Azdi Al-Misri. Dia ni asal orang Mesir. Al-Tahawi yang bahasa pada Tahawi Al-Hanafi. Dia ni dari segi muzhab fiqh dia katanya dia muzhab Hanafi lah. Diperanukkan ia di kampung Toha. Beranuk dia ni satu kampung, nama kampung Toha di Mesir tu lah. Sebelah darat negeri Mesir. Sebelah darat negeri Mesir tu. Pada tahun 239 Hijrah. 239 Hijrah. Dia kata hak lahir dia tu lah. Dia ni duduk dalam kurung yang 3 lah. Dan mengaji ia akan ilmu fiqh. Dia katanya mula-mula atas saudara bondanya, mamaknya atas ngaji saudara dia sendirilah, nama dia Al-Muzani. Al-Muzani ni dia murid bagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani ni anak murid bagi Imam Syafi'i. Kemudian berpindah ia ni dia katanya Imam At-Tahawi ni kepada mazhab Hanafi. Dia tengok mazhab Syafi'i ini banyak sepik lah dari segi hubungnya dengan dunia ni, maka dia pun pindah fiqh dia tu pergi pada mazhab Hanafi. Hingga jadi ia ketua bagi sekalian pengikut Imam Abu Hanifah di Mesir. Dan sebab dia ni sangat alim dan sebab dia ni orang hafiz, banyaklah orang tu ia katanya jadi ketua lah bagi hak semua orang ikut Imam Abu Hanifah di Mesir tu. Sebab dia ni adalah sebagai ketua. Dia kata setengah daripada karangan kitab dia ni nama dia Kitabu Ma'anil Asar. Kitab Arab lah. Dan Risalah dan As-Sunnah. Kitab sakut pak dengan Sunnah. Dan kitab Syarah Mushkil Ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sakut pak nak syarah ada muskil terhadap hadis Nabi pun dia tulis. Dan Ahkam Al-Quran. Kitab Ahkam Quran pun dia ada tulis. Dan Al-Muhadir, betul, ceramah muhadarah. Wasijillat, betul, tulis-tulis sana itulah. Dan lain-lain daripadanya. Dan meninggal dunia ia di Mesir pada awal bulan Zulkaidah tahun 321 rahimahullah. Dia pun mati Mesir juga. Dia panggil tahun 321. Makna dia ni duduk dalam kurung hak Nabi sebut molek lah, duduk dalam kurung yang 3 dia ni. Masuk kurung yang keempat tu dia pun meninggal dunia. Tu makna dia ni. Itu sebagai balik Syekh Abdul Qadir Al-Mandili wayak sebuah kitab yang nak syarah ni. Tu dia. Bukan orang Saudi, bukan orang Urdun, bukan orang Riyadh, bukan orang Mesir asalnya. Tu maknanya. Kemudian dia kata lagi nya Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai permulaan bagi Syekh Abdul Qadir lagi lah ni. Dia katanya segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Ini kita tak senang sarah panjang dah. Benda mudah-mudah ni kita pergi lepas-lepas. Kita ambil isi dia. Memuji kami akan dia. Kita pun pujilah Allah Ta'ala tu dan mengucap Alhamdulillah. Dan memohonkan oleh kami daripada Allah akan pertolongan dan ampun. Selalu kita minta tolongin kepada Allah Ta'ala, minta ampun atas kesalahan kita tu.
dan menutup oleh kami daripada Allah Ta'ala akan terpelihara daripada segala kejahatan diri kami. Minta tahu jauh lah, takut ada benda tak molek daripada diri dia. Mungkin nak syarah kitab akidah ni. Bimbing lah takut ada gitu tu. Dan daripada segala pekerjaan kami yang jahat. Kalau ada benda sakut pak dengan pekerjaan kami hak jahat tu, minta tolong Allah Ta'ala apung lah. Barang sesiapa menunjuki akan dia oleh Allah Ta'ala, maka tiada ada yang menyesatkan baginya. Pia-pia hak Allah Ta'ala tak beri hidayat kok, tak ada lah orang nak boleh menyesak dia tu. Dengan makna hak Tuhan tu nak tunjuk hidayat tu, mengikut usaha hamba tu jugalah. Hamba usaha jalan molek, maka tak hidayat lah. Ada usaha jalan jahat, tak jahat lah. Dan barang siapa menyesatkan ia akan dia, hak Allah Ta'ala duduk jadi sesak tu, maka tiada ada yang menunjuki baginya. Ada hak sesak kok, tak ada lah orang nak boleh hidayat dia, tak ada lah tu. Kerana Allah Ta'ala tu sesuai dengan usaha dia. Dia cari jalan sesak, maka tak hewan sesak lah. Dia sesak kok, tak ada lah orang hak nak tunjuk bagi dia tu. Dan mudah-mudahan memberi rahmat. Dia katanya, mudah-mudahan Tuhan tu beri rahmat serta membesarkan Allah Ta'ala akan penghulu kita Nabi Muhammad dan akan sekalian keluarganya. Harap Allah Ta'ala tu membesarkan Nabi kita dan juga sekalian keluarga Nabi tu dan sahabat Nabi. Dan bahawasanya lebih perkataan itu perkataan Allah Ta'ala. Tak ada dah. Kata nama satu sekali, perkataan Allah Ta'ala lah. Tu dia. Habis itulah akidah dia ni nak pergi berat tentang masalah perkataan Allah Ta'ala tu. Kerana hak tu lah hak lebih benar perkataan. Dan yang lebih baik petunjuk itu, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda hak yang ada hidayah, hak boleh tunjukkan kita kepada jalan yang betul tu ialah hidayah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat segala pekerjaan agama yang direka-reka. Ya kata benda hak tak molek, hak kerja agama lah. Hak tu hak masuk dalam reka-reka yang diada-adakan. Benda tak ada asal daripada sahabat, daripada Nabi dan para sahabat kok. Dia panggil benda tu hak kalau sakung agama kok masuk dalam reka lah. Sebab tu yang mai kat sini kata apa ni kerjaan agama. Agama kita tu kalau kerjaan dunia tak masuk lah. Reka hak untuk kereta, hak kapal tubai, hak kapal air dan sebagainya tu tak masuk. Kerana hak dibilangkan sejahat kerjaan agama tu, hak reka tu ialah hak sakut dengan agama. Dan tiap-tiap yang direka-reka pada agama itu bid'ah. Orang panggil hak reka pada agama tu bahasa Arab panggil bid'ah lah. Tu dia. Mana bukan hak sunnah lah maksud kita. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Sebut kata benda reka oleh agama tu ya sesat lah. Ia guna hidayat. Hidayat ni hak petunjuk daripada perkataan Allah Ta'ala dan petunjuk hak Rasul sana itu. Yang diamal oleh para sahabat. Dan tiap-tiap sesat itu dalam api neraka. Janji kata orang sesat tu akhirnya masuk neraka. Dia tak ada kata juga cerita sesat tu kafir dah. Kalau dia sesat dia tak sampai tengok kufur. Tapi dia tu kena azab dululah. Tu maksudnya. Tu sebagai perkataan dia ni ambil daripada isi hadis Nabi lah. Cuma dia kecek dengan bahasa Melayu. Nabi kita tu mudah faham. Ada pun kemudian daripada itu, lepas pada dia kecek marintah dulu, daripada mukadimah dia tu, dia puji Tuhan, dia oyak sakut pak dengan Nabi dan keluarga Nabi tu. Ketahui olehmu, hai mukallaf. Kecek lama dulu gitulah. So kita tahu, hai orang hak kena berat syarat tu. Bahawasanya ilmu usuluddin, dia katanya itu sembilan ilmu. Sebut kata ilmu usuluddin juga tak ada lah hak nama satu sekali lah. Tu. Maka gitulah. Sebab apa dia kata gitu? Kerana kemuliaan ilmu itu adalah ia dengan sebab mulia yang diketahui. Boleh buat apa boleh kata ilmu usuluddin ilmu paling mulia sebab dia katanya mulia hak benda hak kita kena tahu tu. Kerana bersakut pak dengan Allah Ta'ala, bersakut pak dengan Rasul, bersakut pak dengan akhirat. Tu. Ayat tu hak nombor satu sekali. Dan hajat sekalian hamba kepadanya dan dia pada ilmu usul ni di atas segala hajat-hajat.
Nak ayat manusia ni berhajat pada ilmu usuluddin lebih pada hajat benda lain lagi. Kerana manusia tu dalam mana dia kena ada pegangan dia. Sama ada pegangan betul atau salah. Tak ada pegangan langsung dia tak ada. Kalau tak betul, tak pegang pada Allah Ta'ala, dia pegang pada berhala, dia pegang pada malaikat, dia pegang pada api, macam-macam. Dia pegang pada masa. Tu dia. Dia tak hidup. Dia kena ada akidah dia. Lebih pada hajat, segala hajat dia katanya. Dan berkandak mereka itu kepada ilmu usul ni lebih daripada kandak mereka itu pada makan dan minum. Ni jelaslah nak ayat katanya. Manusia seperti tu jugalah. Pegangan dia ni dia kena ada semata-mata lah. Kadang-kadang dia pegang salah. Sebab dia kena pegang juga. Kalau yang pada hak betul pegangan apa kata Allah Ta'ala dan Rasul, dia pegang kata orang lain lah. Kata Datuk tu Datuk ni. Besar ni orang tu orang ni. Dia pegang, kena pegang semata dah. Yang dari segi jiwa dia tu kena ada situ. Tubuh kita ni mesti kena makan minum. Tubuh tu, ruh kita ni mesti kena dia tu kena ada pegangan. Sebab itulah tak ada manusia ni dia pegang semata dah. Pok dahriah pegang pada masa. Pok semua api pegang pada api, macam-macam lah. Kerana bahawasanya tiada hidup bagi segala hati dan tiada kesenangan baginya melainkan dengan bahawa mengenal ia akan Tuhan yang menjadikan. Itu tak ada lah. Nak wisne hati. Dia katanya. Tak dapat tidak kita kena Tuhan yang menjadikan kita tu. Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Mu kena tahu bahawa tidak ada yang sembuh malaikat Allah tu. Kena tahu tu. Jadi suruh kenal saat itu, kenalah mana kenal Tuhan tu dengan segala namanya. Nama Tuhan tu. Kena pergi kenal zat dia tak boleh kenal. Zat Tuhan lah mana tu tak boleh kenal. Kau dah kata nama Tuhan tu. Tuhan royak nama dia tu kita kena kenal. Kenal tu. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Tuhan royak sifat dia kita kena kenal. Dan perbuatan dia. Ada pun zat dia tu tak ada suruh kenal. Kerana tak boleh nak kenal. Nak tahu ialah kita nak kenal tu nama Tuhan tu banyak mana hak patut kita tahu. Hak Tuhan tak ada sebut pun banyak lagi. Patut sakut dengan sifat Allah Ta'ala. Patut perbuatan Tuhan. Tuhan buat gapo kata lah mana hak Tuhan royak buat makhluk dia tu. Hak tu hak kita nak kenal tu. Dan jalan bagi salaf. Itu dia. Makna cara kita nak kenal sana itu, nak kenal nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan tu ialah kena kita turut jalannya salah. Gapo salah? Sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tu ayat tu surut salah tu dengan maknanya jelaslah kena atas sahabat Nabi kurun pertama. Kemudian kena atas tabi'in kurun yang kedua, hak dia dengan sahabat tu. Lepas tu atba'ut tabi'in ni kurun yang tiga. Jadi imam-imam 4 tu duduk kurun yang 3 lah. Tu dia. Mana hak ni tu hak dia panggil hak jalan ni hak salah. Dia kata sini. Itu lebih sejahtera, lebih selamat lah. Jalan salah dah cerak selamat benar lah. Kerana barang yang ada padanya selamat daripada menentukan makna. Jalan ni hak salah ni selamat daripada kita tu kita menentukan makna yang lain daripada hak Tuhan royak sana itu. Jadi tu kita ni bagi Syekh tu dia mandiri tak kalau dia mengajar dia Mekah tu anak murid dia ada dobek lah. Tak kalau dia kata sini sama daripada menentukan makna ni dia kata seperti istiwa dengan makna mengerasi dan memerintah. Dia nak ayat katanya hak anak murid dia ngaji sendiri tu. Jadi salah seorang guru saya ni yang ngaji di Syekh Qadir sendiri. Tapi dia tu mati dah lah. Tu dia. Maka dalam kitab dia ni ya dobek daripada guru dia lah. Dia tahu Syekh Qadir ngajar pekoh pas murid mengajar kitab ni pas Isya. Maka tak kalau siapa sini ya dobek katanya selamat salah daripada menentukan makna yang lain daripada makna hak datang daripada perkataan Nabi dan perkataan Allah Ta'ala dan Rasul itu. Ya dobek itu seperti istiwa dengan makna mengerasi dan meretak. Kalau bab akidah sebut atau sifat tertinggi ni jadi hak kita sebut makna merentah mengerasi tak ada hak tu orang panggil tak ada selamat lah dia kata. Yang barangkali tiada menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala.
wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Benda ni tu ya tak boleh ditahan, tak ada khandak, boleh kata. Jadi hidup fikir sendiri, hidup bermakna sendiri tu. Hidup menentu sana itu. Jadi panggil benda suka-suka saja. Dia panggil amr maznun. Tak ada berani juga nak kata jelas-jelas sangat. Tu. Dan mazhab mereka itu lebih baik kerana mereka itu sebaik-baik kurung. Dalam mazhab salah ni lah, masa sahabat Nabi aku kata sebaik kurung tu. Lepas tu tabi'in atba'u tabi'in. Tu dia panggil hak sebaik-baik kurung. Itulah ada dalam akidah mereka ni, maka betul lah. Tak ada lah, mana gitu lah. Ya kalau tak ada dia tu, hak bayar tu sini ke cel lah tu, benda rekah lah tu, mana gitu. Dan adalah al-aqidah as-salafiyah karangan bagi Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, setengah daripada sebagus-bagus kitab pada ini ilmu. Ya dalam kajian Syekh Abdul Qadir ni, kalau dia tengok kitab Tauhid ni, sakut pak akidah ni, dia kata kitab ni lah sebaik-baik bagus di segi ilmu tauhid ni. Maka kerana yang demikian itu gemar hati hamba pada menterjemuhnya pada bahasa Melayu. Sebab itulah mari bahasa suka hati dia ni nak terjemuh hak Arab bahasa Melayu daripada bahasa Melayu lah. Tu. Dan membuat syarah baginya. Lepas tu terjemuh hak Arab pada Melayu tu, lepas tu dia buat syarah hati. Syarah Nabi kita faham tu lah. Syarah mengikut mata yang nak tu. Dan hamba namakan akan terjemuh dan syarahan itu perisai bagi mukallaf. Ni kata dia lagi ni. Dia tak pergi nama kata penepih bagi mukallaf ni daripada api neraka. Makna kata kalau akidah ni kak boleh tepih tak masuk neraka lah salah kita. Matilah iman lah. Atau simpulan iman atas jalan salah. Ni. Jadi dia nak kita ni pergi akidah kita ni atas jalan salah. Mana tosir pergi khalah lah. Makna kata khalah tu jadi kita menentu gini tu jadi tak ada khandak, maka ada fikir sendiri ada ijtihad sendiri gitu. Dan hamba tunjuki dengan huruf sa. Perkataan musannif tuai kita asal ni jawab sa. Sa ni qala musannifu rekah lah. Berkata musannif. Ini kita reti rekah ni manusia guna. Begitu ya Allah ya Allah tu lah. Pono petani macam-macam lah tu. Tu rekah. Kepada perkataan pengarang atau hawi. Tuai hak kaya kita akidah hak mula-mula tu ya tak buat sa. Dengan mana kata pengarang. Dan dengan huruf tu kepada terjemuh bagi mata tersebut. Pasal lagi iaitu ia tulis huruf tu ni rekah pada terjemah. Terjemah ni balik bahasa. Hak Arab balik pada bahasa Melayu, hak Arab balik pada bahasa ikutlah. Bahasa Sia ke bahasa Inggeris, bahasa apa ke, dia guna tu. Tu terjemah mata tersebut tu. Dan dengan huruf syin kepada syarah. Syin ni mana syarah, kalau syarah kata pensyarah. Ya itulah, ya syarah. Ya juga kita terjemah, ya juga kita syarah. Kepada syarah yang hamba pungut akan dia daripada beberapa kitab tafsir dan hadis dan usuluddin. Ya syarah ni yang ambil mana dia kata? Yang ambil daripada kitab tafsir, lepas tu kitab hadis, lepas tu kitab usuluddin. Tu. Tak ada ambil lah kitab lain pada ni. Kalau ambil kitab lain pada ni, dia tubik kok lain pula. Dia tak tubik kok tafsir, tak tubik kok ayat Quran, dia tak tubik kok hadis Nabi. Dia tak tubik kok usuluddin asal agama yang dipegang oleh para tiga kurung tadi. Kena tah sahabat kali dengan Nabi lah kurung tu lah. Lepas tu tabi'in, atba'u tabi'in, tiga tu. Dan adalah ayat Quran yang di dalam syarah ini tiada hamba terjemah akan dia. Bahkan hamba nakal akan tafsirnya. Cerak dah Quran ni tafsir lah terjemah dibaca dengan bahasa Sia. Quran ni dibaca dengan bahasa Melayu tak boleh. Kena baca kekal dengan bahasa Arab. Tu dia. Tengok terjemah makna Quran tu tak apalah kepada bahasa Melayu. Nak terjemah perkataan Quran tu boleh baca tu tidak boleh tu. Ulama tak ada kaya amal lah tu sana tu. Tu maknanya. Dia katanya. Dan adalah ayat habis tu baca dah ni. Dia kata sini. Bukan hamba naka akan tafsirnya. Bukan ya ori tafsir ayat Al-Quran tu lah. Pembaca yang mulia, ini yang tuju pada fok kita ni lah. Ada baca kitab dia ni. Sama ada baca untuk mengajar ataupun baca untuk mengaji ikutlah.
Barang yang ada pada syarah dan terjemah itu, mana hak ia mari duk syarah, hak ia mari duk terjemah lah daripada yang sebenar, maka ia daripada Allah Ta'ala. Kalau benda ni nampak kata sebenar kok, kalau dia buat kaji belakang ni pada alim ulama juga, kalau benda tu sebenar kok, tu ingatlah, bukit daripada Allah Ta'ala lah tu, hidayat daripada Allah Ta'ala lah. Dan barang yang ada pada keduanya daripada kesalahan, tu dia. Makna kalau lah ada pada terjemah dia ataupun ada lah syarah dia ada salah, maka iaitu daripada hamba sendiri. Tu daripada dia lah. Kalau ada benda tu kok, dia mau kaji tengok lah. Kalau ada tu tak ada apa lah, manusia tak sunyi berdasarkan silap. Tu cara dia. Dia kecil semati ni. Tu dia. Terjadi ia kerana sikap pengetahuan hamba. Kalau ada lagi kita jemah salah, hidup syarah kita ni salah lagi tu tak ada lah dia kata, jadi tubik daripada sikap pengetahuan dia lah. Jadi mana tak sapa pengajian dia lah kalau ada salah silap kok. Maka besar harap hamba daripada pembaca ia terhormat. Ya harap kata orang baca kitab dia ni, sama ada baca untuk nak beli ilmu ataupun baca nak mengajar suku, dia katanya menunjuki ia akan hamba kepada kesalahan itu. Minta ditunjuklah di mana tempat salah tu, supaya hamba kembali daripada kesalahan itu pada yang betul. Tujuan besarnya apabila dia merajak tak ada salah situ, maka dia pun nak kembali, nak rajak balik lah. Itulah kedudukan ulama-ulama akidah, ulama hak ikhlas sungguh. Dan supaya hamba baiki akan dia pada tombak yang kedua, insya-Allah Ta'ala. Kalau ada yang merajak nampak salah mana tu, dia boleh baiki lah. Dia nak kalau nak cak kita ni, nak tubik pula daripada rombang pula, nak sebar tubik banyak, ratus-ratus buah, ribu buah pula tu, dia nak baiki lah, dia kata, pada wak kali yang kedua ni, insya-Allah Ta'ala. Tu. Jadi dia pun kecek ni hak sengerti lah, nak masuk lah, kata dia nak merendah diri pun masuk, dia kecek sengerti pun sengerti lah, kalau ada salah silap. Kerana dia yakin kata manusia ni lain pada Nabi ke, ada salah silap lah, cuma salah teruk ke, salah sikit ke, gitulah. Dan hamba akad akan kita perisai ini, makna dia kemuka kita perisai ni lah, kehadapan sekalian saudara yang mukallaf. Tujuan pada kita ni, yang laki-laki dan perempuan, ada kira lah, orang tina, orang jatuh supa, kena diberati syarat ni kok, ia kemuka bagi kita lah, supaya hadiah yang sederhana, hadiah daripada dia lah, hadiah pertengahan lah dia bagi. Tu dia, daripada hamba bagi mereka itu. Dia panggil hadiah sebuah kitab ni, kitab penepih daripada api neraka ni. Mudah-mudahan menjadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan karangan hamba ini ikhlas kerana wajahnya ia maha mulia. Nak ayat kata, ya agak kata dia ni, karya kitab ni kok, nak jadi kata dia ni ikhlas lah, kerana wajah Allah Ta'ala yang mulia lah, yang maha mulia. Kita dapat boleh tengok wajah tahiyat akhirat esok tu, ila rabbiha nazirah tu, wajah Allah Ta'ala bersama dengan zat dia, kita boleh tengok akhirat esok tu. Dan memberi manfaat ia bagi hamba. Ya agak kata kita ayat muka ni, penepih daripada api neraka ni, ialah supaya nak beri faedah bagi dia dan bagi sekalian saudara-saudaranya yang muslimin, juga kepada pokok kita orang Islam semua lah. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas sesuatu kuasa. Kekuasaan Allah Ta'ala tu di atas semua sesuatu lah. Tu maknanya. Pengarang Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri. Dia tertuai hak dia, ayat aku nama dia lah. Khuwaidam Talabatul Ilmi Syarif, adalah seorang yang kecil, seorang khidmat yang kecil lah. Kalau khadim tu mana besar, Khuwaidam ni nak haluh lah, yang nak haluh. Orang panggil orang khidmat yang cara haluh-haluh lah bagi pelajar-pelajar menuntut ilmu yang beliau tu bil Haramil Makki di Masjid Makkah Mukarramah. Ayat tu guru bagi guru tempat kita lah, sakut pak dengan tuan kita ni, Syekh Abdul Qadir Madili ni. Lebih-lebih lagi banyak kita dia, hak kita duduk muka pak kita dah tu, hak orang tak tinggal lepas gini ke apa, jatuh tu haji terlebar lah itu. Jatuh tu haji terlebar tu makna katanya kita dia duduk pakar tu, cara wirid, cara doa ke apa tu. Tu dia.
Dan lagi pula termasuk lagi tak penawar bagi hati kita dia juga. Tu dia. Tu nak ayat katanya pernah banyak karang dia ciring kepada kita sebagai orang Melayu Pak kita ni. Tu dia. Tu adalah sakut puak dengan kitab dia sana itu. Alhamdulillah, itu sebagai mukadimah dia. Kemudian kita masuk sikit dalam kitab dia sebagaimana apakah yang dia kata Imam Tuhawi. Ini masuk dalam syarah dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sad ni ialah kata tua kita asal. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Itu bahasa Arab asli daripada ulama asal. Kemudian ia terjemah katanya, berkata kami pada mengesahkan Allah Ta'ala. Kami sebagai ahli sunnah wal jamaah ni nak mengesahkan Allah Ta'ala ni pada ketika mengiktikadkan dengan dia katanya dengan petunjuk Allah Ta'ala, dengan taufik ni dengan petunjuk Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala tunggal, tiada yang bersekutu baginya. Mula-mula sekali kak sebut ayat akidah lah tentang masalah qul huwallahu ahad lah. Kata oleh Muhammad Muhammad Allah Ta'ala tu satu, anda gitulah. Maka di sinilah dia waktu baik mai katanya pada menyatukan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, manusia Allah Ta'ala ni. Dia katanya kita nak etikad dengan taufik Allah Ta'ala ni, pertama kalinya ingat kata innallaha wahidun la syarikalah, bahawasanya Allah Ta'ala tunggal, tiada yang bersekutu baginya. Mana ada Allah Ta'ala tu tunggal daripada awal. Tu dia. Kan Allah Ta'ala tu dah wala syai' ma'ah sungguh, tak ada persyara sungguh, tunggal sungguh. Kau belum terjadi makhluk lagi tu. Tu maknanya. Tak ada makhluk lain. Dan tak ada hak serupa dengan Allah Ta'ala, hak berkongsi dengan Allah Ta'ala tu. Syekh kata pensyarah yang katanya ketahui olehmu. Tuju pada kita mukallaf ni lah. Bahawasanya tauhid artinya apa ke makna tauhid itu? Mengiktikadkan ketunggalan Allah itu ialah permulaan seruan sekalian Rasul. Itu dia. Iaitu iktikad mana ketunggalan satunya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ayat tu tentang masalah adanya satunya Allah Taala tu adalah permulaan dakwah bagi semua rasul. Dia katanya semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada kita dah hari ini. Telah berfirman Allah Ta'ala, Fatihah ayat sendiri. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya, demi Allah, sesungguhnya telah kami utuskan akan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Ayat utuh Nabi Nuh alaihi salam ni kepada umat dia, maka bersabda ia, hei umatku, kata Nabi Nuh, hei umatku, ibadahkan oleh kamu akan Allah. Tak kalau mau tahu kata Allah Ta'ala tu satu, tidak ada sekutu baginya, kemudian dia menjadikan kita semua ni, maka beribadatlah kamu akan Allah Ta'ala ketunggalan dia. Bukan koda nak kata nak jadi tahu satu saja dak. Maka dalam ibadat umum pun ialah jadi tunggal satu pada Allah Ta'ala. Jangan dia ibadat pada benda lain. Dia katanya, kerana tiada ada bagi kamu Tuhan yang disembah dengan sebenar selain daripadanya. Tak ada lah. Tuai hak sebenar kok untuk kita nak beribadat kok ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia katanya. Dan firman Allah Taala, saya kata lagi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya dia kata sini, dan tiada kami utus dahulu daripada engkau, tak ada hatta lah Nabi dulu daripada engkau akan seorang pesuruh, malaikat kami beritahu kepadanya bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar malaikat aku. Tak ada dah untuk nak ibadat sangat tiga akulah. Maka ibadat akan oleh kamu akan daku, patutmu kena ibadat aku lah.
Jangan kita ibadat pada orang lain. Kalau ibadat pada orang lain jadi syirik mana gitu. Tu hak dakwah sejak Nabi dulu supaya beribadat pada Allah Taala, tu segi kepada benda lain. Karena dulu tu ibadat macam-macam lah, ada rumah bitai pada api pada berhala pada macam-macam lah. Dan sebelum Nabi SAW, setelah mana ayat Quran, hak sebenar-benar perkataannya, hak yang aku tadi dalam permulaan dia. Lepas tu hak hidayah, petunjuk, ia oleh pula hadis Nabi. Tu. Dan sebelum Nabi SAW, Nabi ayat mula, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Artinya disuruh akan daku dengan memerangi. Disuruh dengan memerangi manusia hingga mensaksikan mereka itu bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Taala dan bahwasanya aku pesuruh Allah Taala. Tu ayat tu dakwah Nabi daripada awal dulu kok. Hingga siapa kada mau sekat kok, siapa perang lah. Kada mau sekat. Siapa perang sekat dakwah ni pada betul lah. Hingga mereka tu mengucap dua kalimah syahadat. Aku kata aku ni Rasulullah. Tu siapa dah betul. Tapi kata sekat tak apa lah. Mana gitu. Maknanya. Dan tahu olehmu bahawasanya tauhid itu, tak kalau nak royak buku tauhid ni, kena tahulah. Tauhid ni apa dia? Terbahagi, ia 3 bahagi. Tauhid ni ada 3 bahagi. Pertama tauhid ar-rububiyah, dia katanya. Kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin tu. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Kita jadi semua perbuatan itu satu sajalah, mana tak ada kosing apa ada. Semua perbuatan itu adalah Allah Ta'ala satu saja buat. Makhluk semua ni tak ada kosing dengan siapa-siapa pun. Rububiyah mana tuai manusia. Rabbina tu Alhamdulillah Rabbil Alamin tu tuai bagi dunia ni, tuai bagi alam. Tu dia. Tapi kita panggil Tuhan lah. Hak kita panggil Tuhan lah. Tuhan, Nuhan tu Tuhan. Orang baru ni baca Tuhan. Orang dulu baca Tuhan. Tu kerana kita tu hijau Tuhan tu Nuhan. Jadi Tuhan. Orang dulu ya tak nak jadi Tuhan tu ya. Wah tu nak bunyi wah tu ya. Sungguhnya bukan Han tak Tuhan. Rabbul Ibil Tuhan utah. Rabbul Bait Tuhan umum. Kalimah Rabbi itu anak Tuhan. Maka Tuhan ni bagi Tuhan bagi semua makhluk ni tak ada. Tu so. Dan kedua tauhid uluhiyah ni rekah. Artinya mengesahkan Allah Taala dan segala perbuatan hamba. Semua perbuatan hamba ni jadi so, badak pada tauhid satu saja. Jangan ada dicampur tu ni tak. Tu nak ayat kata ni tak panggil ilahin nas ni. Tu dia. Ayat panggil tauhid uluhiyah. Mana ibadat tu la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tu uluhiyah tu la ilaha illallah. Dia lah tu. Al-Quran kata ilahin nas tu. Tu. Ketiga tauhidul asma' was sifat. Artinya mengesahkan Allah Taala dengan segala namanya dan sifatnya. Cukup. Nak etikot kita tentang masalah lamano nama Tuhan tu gapo gatik sifat Tuhan lamano gatik maka lagi kita akidah kita ni lah nak cara tiga-tiga ni supaya jadi penepih daripada api neraka supaya termasuk dalam simpulan iman kita di atas muzak salah. Itulah ayat tu hak ia nak ayat yang sedangnya hak mawdu' usaha dia nya 3 ni lah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini jelas sebut dalam Quran kita daripada ayat Fatihah tu sebut dah Rabbil Alamin pada awalnya sebagai rububiyahnya. Itu dia. Pasti insya-Allah taala kita akan turut dengan syarah dia daripada satu-satu. Dia pun kata wallahu alam haza ma alimtu wallahu alam. Cukup kita sekarang ni. Insya-Allah taala kita akan sambung bila seterusnya apakah yang nak huraikan pada kita tentang masalah tauhid rububiyah. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jazaa ala husni mutaba'atikum hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim.